Dan seorang lelaki yang telah beri akannya oleh Allah, beri akan mal dan akan harta, kekayaan. Nah, seorang itu Allah Ta'ala beri ke dia harta, kekayaan. Lalu fasallatahu, maka rentah ia, guna ia akannya akan harta malan tu ala halakatihi fil khairi, atas menghabis harta tu pada jalan kebaikan. Orang lagu tu, itu boleh kamu cinta umpama. Jangan semata-mata cinta, oh dia tu kaya, kita nak kaya semata-mata. Tidak. Nah, boleh kamu nak cinta umpama orang yang Allah Ta'ala bagi ke dia kekayaan. Bila Allah Ta'ala bagi ke dia kekayaan, murah hati dia tu menghabiskan kekayaan dia tu jalan kebaikan. Orang macam tu mu boleh cinta umpama. Jangan semata-mata cinta dia tu kaya, kita pun nak kaya. Itu tidak. Dia kait lagi. Fasallatahu, maka ia rentahkan akan mal harta dia itu pada menghabisi, pada habisnya alal khair. Tu dalam hadis. Nah, habis